panas macam tu. Lepas tu tiba-tiba Azlin dengan cara lemah lembutnya, tiba-tiba J menjadi garang. Betapa garang, kita nantikan sebelah sini. Tetapi kepada peminat-peminat Azam, jangan lupa untuk hantarkan undian anda. Typekan LG 1 untuk 1 undian, LG 5 untuk 5 undian dan LG 10 untuk 10 undian. Jarak Azam dan hantarkan ke 33399. Baiklah, jangan buang masa lagi. Kita saksikan Azlin dan J. Diskriminasi menjatuhkan aku, reputasi kini menjadi bisu, dan aku layu, di situ mengharapkan sesuatu yang baru. Itulah impian aku. Bodohnya diriku, mau diduakan dirimu. Tetap juga kau inginkanku, namun apa dayaku. Putuskan dia, oh kasih, agar ku tak tersaingi. Ku benci dirimu yang tak bisa memilih, namun harus ku akui, sukar untuk lepaskanmu. Akhirnya aku undur diri demi dia dan kamu. Apa yang kau inginkan, buat diriku dengan sikapmu. Putuskan dia, oh kasih, agar kita tersaingi. Sungguh ku benci dirimu yang tak bisa memilih, namun harus ku akui, sukar untuk lepas. Akhirnya aku undur diri demi dia dan kamu. Putuskan dia, oh kasih, oh kasih. Benci dirimu yang tak bisa memilih, namun harus ku akui, sukar untuk lepaskanmu. Akhirnya aku undur diri demi dia dan kamu. Akhirnya aku undur diri demi dia dan kamu. Akhirnya aku undur diri demi dia dan kamu. Wah, 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 J. Kalau bersama dengan Azlin bukan main dia. Mula-mula dia kat sini dia malu-malu. Lepas tu tiba-tiba dengan Azlin, semuanya keluar. Tetapi kepada peminat-peminat J yang sukakan persembahan tadi, apa lagi? Hantarkan undian anda. Typekan LG 1 untuk 1 undian, LG 5 untuk 5 undian dan LG 10 untuk 10 undian jarak J. Dan hantarkan ke 33399. Baiklah, kita sudah pun menyaksikan persembahan daripada Apis, Apple, J dan juga Azam. Apa kata kita dengar komen-komen pula daripada juri kami pada malam ini? Encik Azmi, silakan. Apis, kau nyanyi sedap. Aku suka suara kau hari ini. Rock.
Ini baru ya. Ini baru rock yang aku nak dengar. Tapi bila kau jerit last year tu, suara kau ada garau. Tapi dalam nyanyian atas tu, garau tu tak berapa timbul. So kena tahu kat mana kekuatan. Garau ujung aja kau dengar, ya. Movement improve. Kau dah boleh bergerak, ya. Alright. Apple. Kau boleh nyanyi dengan baik, nyanyian bagus. Kau pandai harmony, ya, ada suara dua. Satu lagi, My Star, betul kan? Anda betul? Dia ada soul lah. Dia ada apa tone dia bagus, ya. Dan Apple kan, cerita pasal Apple kan? Apple. Betul. Kau kat mana ni? Betul. Apple. Okey, Apple. Now, Package ada bang. Package dia pun ada bang. Package melancong. Okey, Apple. Kau My Star LG ni selain daripada menyanyi, kita harus pandai berinteraksi. Aku harus beri pujian pada engkau. Masa kau dengan Nas tadi kau berinteraksi dengan penonton dengan baik. Bagus. Cakap dengan bagus. Good package. Okey, silakan Cat Farish juri jemputan kita pada malam ini, Azam, pemilihan lagu yang baik, pemilihan lagu sesuai dengan tone anda. Tetapi anda kena jaga-jaga dengan Hafiz dan Apple yang mempunyai suara yang begitu tinggi, kan. Kena main dengan apa yang anda ada. Dan bila berduet, anda ada macam nervous sikit bila berganding dengan Alif. Hamba setuju. Hamba setuju. Setuju. Bila nari tu jaga-jaga tu tak nak ada. Kita nak tengok nari betul-betul, Okey, cuba perbaikikan benda itu. Satu lagi, ya. Satu lagi. Muka handsome, nyanyi pun kena handsome. Ya. Jangan muntah, nyanyian tu jangan muntah kan. Ya, jangan wek macam tu, Nyanyi betul-betul. Okey, J penuh dengan gimmick. Gimmick anda, lagu pun lagu selamat, sesuai dengan suara anda. Tapi saya tak nampak diri anda. Ya, J cuba dapatkan diri anda. Cuba cari personality anda di dalam nyanyian anda, Dan itulah lagu anda tu lagu selamat. Ken, kau perasan tak, Ken? J nyanyi, masa dia cakap terangilah diriku, destinasiku, tapi muka dia garang. Apa pendapat kau? Itulah. Dia fokus on undi tu kot. Kan? Terlampau tak fokus on nyanyian. Ekspresi muka pun tak ada. Reaksi kena relevan dengan wording. Reaksi tak ada. So kena faham apa yang anda nyanyi. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih juri kami pada malam ini, Azmi dan juga Cat Farish. Dan nampaknya komen-komen mereka sama. Kita bagi Chan lah. Diorang pertama kali berduet dengan artis kan. Diorang semua goyah sikit. Muka semua macam ketat sikit macam tu. Jadi kita bagi peluang. Tapi pilihan My Stars juri kami pada malam ini, siapakah dia? Azmi, bagaimana? Aku pilih Apis malam ni. Apis! Kembang semangkuk Apis malam ni. Cat pula macam mana? Saya ada confused sikit. Confused? Apa Confused. Tapi sebab Abang Azmi dah memilih Hafiz, saya memilih Apple. Nampaknya dua-dua Apple dengan Hafiz malam ni. Melayang-layang, tak dapat tidur malam ni. Terima kasih diucapkan kepada juri kami. Dan kami akan berehat seketika. Jangan lupa talian kami masih dibuka untuk menyelamatkan peserta yang anda gemari. Silalah hantarkan undian anda sekarang. Kami akan berehat seketika. Dan selepas ini ada satu cerita panas dari Kak Veridia. Apakah dia cerita panas itu? Saksikan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Menyerlah jauh dari yang biasa. Kepada anda yang baru saja bersama kami, selamat datang, Assalamualaikum. Tapi terlepas sudah persembahan 4 jejaka handsome kita pada malam ini. Tetapi tak apa, layarilah www.mystarslg3.com dan muat turun semua babak-babak yang mencemaskan sepanjang konsert My Stars LG musim ketiga. Tengok banyak-banyak pun tak apa. Tapi sekarang ni, semuanya muka ketat, semua muka ketat, bagus. Kerana saya ada satu cerita panas. Kita ni dah tak bersiaran 2 minggu. Saya rindu Kak Verida. Kak Verida ada cerita panas Apa cerita?